Assalamualaikum traders, this is Epic Trader. Terima kasih kerana sudi singgah di channel trading nombor 1 Malaysia dan dunia. Okay guys, video kali ini aku nak buat screening dekat counter-counter US. Aku rasa aku tak pernah buat lagi lah video screening counter-counter dekat US. So this is my very first time video screening counter-counter US. Mungkin tak ramai yang tahu, since this year aku dah start balik trade US. Last aku trade US pada tahun 2022 tersilap aku. 2022 ke 2023. Okay. Masa last aku trade counter US tu sebenarnya aku tak adalah do teruk sangat. Cumanya masa tu dekat aku trade banyak sangat market tau. Aku trade US stock, aku trade bursa, aku trade FCPO kan. So macam aku tak boleh nak manage. So that's why aku terus cut aku punya satu tak boleh nak manage. Yang kedua, aku macam tak boleh perform lah dekat semua market tau. So that's why aku tarik balik modal aku dekat US, tarik modal aku kat FCPO, aku fokus dekat bursa saja. Okay. Tapi untuk tahun ni, selepas aku dah dapat momentum dekat bursa Malaysia, aku pun decide untuk nak teruskan balik lah trade counter US stock. Okay. Jom kita buat screening. Okay. Counter US stock. Okay, so aku okay, ni ada macam ada ni ada announcement daripada TradingView. Dia cakap screener akan disappearing soon. So korang kena be ready lah. Nanti kita akan guna this one lah. The new one. Yang ni yang kita guna. So kalau kita ada screener yang sebelum ini yang kita pakai, kita save siap-siap lah. Kalau macam aku, screener aku sangat simple. So once screener ni hilang, baru aku buat. Aku malas nak buat sekarang. Okay, sebab screener aku simple lah. So aku tak risau sangat lah. Mungkin kalau korang ada very complicated screener punya screener punya filter, so maybe better korang copy siap-siap lah. Okay, so kita pilih US. Okay, so untuk US punya screener aku ada few, dan aku hanya screening based on momentum sajalah. Okay, so kita nak tengok counter-counter yang membuat momentum untuk 1 bulan. Tengok berapa banyak counter yang naik 30% dalam 1 bulan. So dekat bursa pula. Kalau tengok kat US ni aku dah include semua Nasdaq, bla 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 apa ni, NYC ARCA petah. Okay, so ini je filter aku, very simple. Okay, average volume, price, bla 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 bla. Okay, so ada kat sini aku nak make sure yang 50, dia atas 50 lah. Dia bukan bawah 50 lah price tu. Okay, very simple. Ni kalau nak tiru, korang tiru lah. Very simple. Sebab aku memang momentum punya player, momentum punya trader. So bila korang screener ni, kalau boleh nampak ada 84. So better lah daripada bursa kan. Kau rasa bursa, aku rasa tak sampai 10, tak sampai 5. So that's why dekat US ni, walaupun market menjunam macam ni, kadang-kadang dia ada je counter yang boleh burst lah. Macam contoh macam counter ni kan. Ni of course counter penny ni. Ni bukan counter penny ni. Sekejap. Ni counter, dia ni split ni. Sorry, ni aku rasa sebab dia split. Contoh macam counter ni kan. Ni counter $30 kan. Ada je. Tengok. Sebab yelah, market US besar lagi pada bursa kan. So orang cakap peluang tu sebenarnya dekat US lagi banyak lah. Okay, so that's why lepas aku dah dapat momentum kat bursa, aku memang decide nak masuk terus lah ke US. Okay, jap. Okay, let's move on. Okay, now kita akan screening yang atas 30%. So basically bila aku screening ni, aku akan screening very fast lah. Sebab aku tahu apa benda yang aku nak. Okay, so apa yang aku nak? Okay, aku nak counter tu dia pattern ni mudah saja. Aku nak counter tu buat tak kisahlah dia punya ranges ni, dia punya base ni macam ni. Dia buat naik sikit, aku nak cari counter tengah buat pullback. Tu je aku nak cari pattern macam ni je. Very simple. So that's why screening aku will be very fast lah. Sangat-sangat laju.
Okay. Sebab usually setup yang jelas, sorry, counter yang cantik, dia punya setup sangat-sangat jelas. Okay, so dia memang contoh macam ni. Ini dah sah-sah counter yang aku akan masuk dalam watchlist aku. Nampak? Flat base, dia buat momentum and then dia bermain kat atas 20 EMA. Okay, sorry, aku tak buka aku punya 10 EMA. Ni sekarang ni dia bermain-main atas 20 EMA. So ni aku nak masuk. Okay, bear in mind, tak semua counter yang dekat US ni halal untuk kita trade. So that's why kita kena ada satu medium yang di mana kita boleh check sama ada counter tu halal ataupun tak. So sekarang ni macam mana aku check counter tu halal ke tak? Aku menggunakan Pakya, Jerome Detector punya status US punya checking. So korang boleh check it out lah. Okay, macam mana nak guna Pakya punya ni. Very simple. Tapi untuk video kali ni mungkin aku tak share. Mungkin maybe satu video, aku akan buat satu video macam mana nak guna Pakya punya status check ni. Dan actually this is orang cakap apa, Pakya sekiranya sedekah kita lah. Sebab kalau kita nak check ni sebenarnya kena bayar guys. Let's say kalau kita guna Islamically, setahun mungkin bayar, aku tak ingat berapa harga dia, 700 ke 1000 jugalah. Tapi kalau korang guna M+, Mumu, dia ada cara panel-panel yang lain lah untuk menentukan sama ada counter tu halal ataupun tak. So sekarang ni memang aku hanya guna, sebabkan aku guna Pakya punya, so aku akan ambil counter-counter yang disahkan syariah based on Islamically lah, sebab Pakya punya database ni Islamically punya database. Okay. So ini aku masuk dulu. Ini tak tahu lagi syariah ke tak, tapi aku masuk dekat satu macam cakap apa, ni satu watchlist yang di mana nanti watchlist ni contoh momentum syariah ni aku akan check sama ada counter ni syariah ke tak. Okay. Macam ni. Yang ni kita walaupun nampak macam very big candles ni, tapi ni aku nak monitor lah sebab dia kena dengan pattern yang aku nak trade. Contohnya macam ni. Aku letak je dulu. Okay. Kita chill saja dulu. Yang ni tak ni kurang sikit. Yang ni sebab yang ni okey masa dekat sini, tapi dia dah loose lah kat sini. Tapi still boleh monitor. Memang ada kat watchlist aku pun counter ni. Tengok dah memang ni memang syariah lah. Counter ni memang syariah. CRVO ni memang ada dalam monitor aku lah, dalam aku punya pemerhatian. So sekarang ni kalau dia aku nak tengok this for the past in the next few days, aku nak tengok dia maintain atas 20 EMA ni. Kalau dia maintain, aku akan still keep monitor. Kalau dia tak maintain, mungkin aku buang. Tengok macam ni. Yang ni confirm aku akan. Ni IPO. So selalunya IPO ni dia tak tentulah syariah tak syariah. So dia selalunya kalau yang IPO ni, kata-kata baru ni, dia akan Islamically tak dapat detect lagi. So kalau better kita elakkan je lah kalau dia tak dapat detect kan. Yang ni tak menarik sangat, walaupun okey lah, nampak pattern dia. Okay, ni nampak. Ni dia lepas dia touch, dia bounce 20 EMA. Ni dia punya momentum. So kita letak saja dekat kita punya momentum syariah. So macam ni lah guys, rutin kita trader setiap hari tengok apa yang menarik. Okay. Dia sebenarnya screening ni dia jadi mudah bila mana kita tahu apa yang kita nak. Kalau kita tak tahu apa yang kita nak, memang dia akan jadi lama. Sebab apa? Kita akan force the setup lah. Tapi aku personally, cara aku screen ni, first aku akan tengok the main pattern yang aku nak dulu lah. Macam aku cakap tadi, main pattern aku nak tengok burst dengan pullback kan. Jadi sebenarnya quite not bad. Tapi belum lagi untuk monitor aku rasa. Kena tunggu lagi. Aku kalau boleh nak tengok dia punya pullback tu dah lama lah. Asal ni? Kenapa? Okay, maksud aku bila dia buat momentum, aku nak tengok dia punya dia macam bug sikit lah benda ni. Dia tak ni. Kenapa ni? Bukan bug tu. Ini memang betul-betul dia punya candle semua sama-sama. Serius lah? Betul ke ni?
Pro Share Ultra. Dia punya pattern sama guys. Betul ke ni? Nampak? Candle semua sama. Tu aku macam pelik tadi. Betul ke? Pelik lah. Tapi tak apa, aku rasa betul lah tu kan. So bila buat screening ni guys, aku rasa ada something wrong somewhere lah guys. Sekejap. Ni apa? ETF? Oh ni ETF lah guys. Asal aku dah mess up aku punya ni ke? Sekejap. US 30%. Aku rasa aku dah termess up aku punya. Apa tak benar nama Allah tu? Patutlah aku lupa aku buat any ni. Patutlah aku pelik. Common stock. Ni betul guys. Elah. Patutlah aku pelik macam ni. So ada 49 je guys. Sekarang ni counter yang okey. Ya Allah, patutlah aku pelik tadi. Kenapalah dia punya apa? Aduh, kelakar betul lah. Kenapa dia punya ETF punya tu aku pelik tu. Kenapa aku semua macam pelik je dia punya chart kan? Rupanya tu ETF. Okay, ni kita mula balik. So memang nampak banyak counter yang jatuh lah. US ni kalau market bull sepatutnya memang mungkin boleh beribu lah. Bila mana market cantik memang beribu lah counter-counter yang naik lebih daripada 30% dalam sebulan. Selalunya macam tu. So yang ni kiranya 49 je keluar, memang market tak berapa cantik lah. So bila market tak berapa cantik ni, ramai yang akan cuba untuk bottom fishing guys. So aku tak nak lah. Aku dah serik lah buat benda stupid. Aku akan stick dengan aku punya strategi dan aku akan just wait for my time to come lah. Buat apa nak gelabah nak ni. Okay, so settle untuk 30% punya in one month. Kita tengok pula US 30% in 3 months. Okay ni. Okay, 30% in 3 months ada 54. Okay, 54. So let's see macam mana. Ada tak counter-counter yang menarik. So untuk US ni, kalau aku nampak ada counter yang menarik, macam bursa aku memang dah, ni pun dah sama. Aku tak sure kenapa aku tak ni symbol type tu lah common stock je lah. Mana ada yang lain kan? ETM, mutual fund. Okay, aku tak sure. Mungkin this is sebab last time aku buat screening, aku guna tu lah. Yang aku tak tick pun aku rasa yang common tu. Tapi tak apa. Okay, hanya 23 je counter yang ada naik 30% guys. Memang market memang slow lah. Okay, again aku nak ulang balik apa aku cakap tadi. Kalau dekat bursa kan, sekarang ni memang aku tak aku tak ambil pot dah kat bursa. Okay, kalau ada counter cantik pun aku takkan cantik. Tapi berbeza dengan US, kalau US ada setup yang cantik, mungkin aku akan hantar testing position lah. A very small position, just nak tengok macam mana dia pergi kan. Tapi untuk bursa aku memang stay away dulu lah. Memang tak berminat lah aku nak ni. Tak berminat saya untuk melihatnya. Okay, so memang tak ada benda pun. US. Okay, now kita akan run US strongest momentum stock. Tengok aku ada buat ni tak? Industry index. Okay, ni aku buat common stock. Aku rasa aku ada terkacau sedikit aku punya screener tu. That's why tadi ada one thing yang aku miss out, which is that thing lah, common stock. Okay. Oh tadi memang tak nampak banyak sangat lah konten-konten menarik guys. Disebabkan aku rasa video ni jadi pendek je sebab tak banyak stok cantik. So aku tunjuk orang lah macam mana aku buat status check menggunakan Paya Detector. Paya Detector pula, Journal Detector. So tadi aku dah ni kan, dah buat list yang mana yang aku nak
dah tengok okay, ada 10. Ni aku rasa 10 ni campur dengan hari tu lah aku buat. Okay, si Arvo ni yang tanda warna biru ni memang confirm syariah. Yang ni okay, kita nak check yang ni lah, yang ada view ni kan. So kita pergi, dia tekan kat sini advanced view, and then kita download export list. Okay, tu nampak syariah. So aku dah download, dan dia punya file adalah Momentum Syariah nombor 6. So aku pergi dekat Pak Ayah punya status chat, aku import list, pergi dekat download, ambil kat sini, open, dan pum terus apa, ada satu je syariah. Yang lain semua not in the list. So not in the list ni sebenarnya maksudnya bila counter tu not in the list, maksudnya Islamically dia tak buat lagi. So aku personally kalau dia tak not in the list, aku tinggalkan je lah, malas lah. Sebab boleh je kalau nak trade, tapi lepas dah tahu status dia, kalau kita ada profit tu kiranya kita kena buang lah. Kita kena, orang cakap apa, profit tu kita kena bagi kat tempat lain lah. Itu caranya lah kan, kalau dia tak syariah. Tapi for me right now, aku just ambil syariah je lah. Aku takkan tengok lah yang lain. Walaupun dia not in list, aku takkan ambil pot lah. So RGC saja yang syariah. RGC ni cantik. Ni memang nice lah. So aku akan ambil ni, aku letak dekat watchlist aku. Aku tanda siap-siap warna biru. So yang ni aku padam je lah. Aku just buang je lah. So this is my routine lah, macam mana aku buat screening. So bila aku pergi dekat aku punya watchlist, ni adalah few watchlist yang aku tengah ready. Hari tu aku cuba nak entry dekat counter ni OCFT ni. Okay, aku cuba nak entry 72 lot, tapi tak kesampaian. Okay, tak kesampaian sebab dia pun dah breakdown. So yang ni aku akan just letak kat monitor je lah. TUDP sama, aku cuba nak entry kat sini, tapi memang aku ni CRVO dengan RGC. So memang tak ada nampak menarik lah. So again, tak ada nampak menarik dekat kaunter-kaunter US pun, tak ada apa-apa menarik. Bursa tak apa lagi kan. So maybe aku sebenarnya tak nak buat video ni panjang-panjang, tapi tak apalah, kita tengok apa yang ada kat bursa kan. Apa yang ada kat bursa kan, kita usah-usah jap. So bursa tengok ada counter yang naik 20%. 3 je. Sedih lah. Tapi MMAG ni okey lah, bertahan lah. Tapi tak kuat lah guys. 3 months ada 8. P-Globe tak ada guys. Tak ada menarik. Harley ni okey, banyak buyer coming in kat sini, tapi bagi aku tak menarik lah. 40% pun sama. Memang aku rasa okay, untuk personally, untuk sistem aku, memang aku takkan tengok market ni. Memang bursa memang for sure aku takkan trade. Tadi pun US, dekat ke US pun bila aku buat screening tak ada pun yang menarik pun. So memang minggu ni aku rasa memang masa aku untuk berehat daripada memikirkan pasal trading. So kita buatlah benda lain. Okay, main badminton ke kan. Okay, so thank you guys for watching. Itu saja untuk video kali ni. See you guys in the next video. Assalamualaikum.